Dari segi makanan saya jujur saya cakap tak rasa. Tak rasa? Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini kita bersama the one and only legend, Living. Abang Apek. Ya, Nario. Apa khabar Abang Apek? Okey, sihat alhamdulillah. Okey. Ya. Daripada pandangan Abang Apek, daripada segi makanan kita, Ya. kita punya environment kita, tempat kita, rasa kita punya makanan ni macam mana Abang? Dari segi makanan saya jujur saya cakap tak rasa. Tak rasa? Allah. Sebab masuk hilang. Okey. Jadi memang yang bila suasana tu yang lepas tu tadi tu hujan, selesa lah. Okey. Lepas tu itu rasa terapung. Oh, terapung lah. Memang dia duduk jadi betul-betul terapung ni. Ini bukan masak saya. Bila mak saya cakap sedap tu sedap lah. Okey, alhamdulillah. Tambah apa semua. Yang penting keberkatan rezeki tu. Alhamdulillah. Dan pastinya bila kita dapat rasa sedap dan keberkatan tu, maknanya masakan tu disiapkan dengan kasih sayang. Ya, insya-Allah. Kita dapat rasa kasih sayang tu melalui masakan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak. Semoga diberkati rezeki kita bersama. Amin, insya-Allah. Okey. Fi amanillah. Assalamualaikum. Terpisah kerana